Pernahkah anda berasa seperti hidup ini terlalu berat, seolah-olah segala yang anda miliki telah direnggut pergi, meninggalkan anda seorang diri di lembah kekecewaan yang paling dalam? Mungkin anda sedang melalui fase di mana segala harapan kelihatan pudar dan jalan pulang terasa begitu jauh. Inilah saat-saat di mana kita paling memerlukan pegangan. Namun, dalam setiap badai, ada janji. Kisah Raja Daud dalam Samuel kedua bab 19 ayat 10 mengingatkan kita. Firman Tuhan berbunyi, "Mengapa kamu berdiam diri, tidak menjemput raja kembali?" Ayat ini bukan hanya tentang Raja Daud, tetapi juga tentang kita. Tuhan bertanya, mengapa kita tidak membiarkan Dia mengembalikan kita ke tempat yang telah Dia sediakan? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tak pernah lupa akan janji-janjinya. Walaupun kita jatuh dan tersungkur, Dia sentiasa ada untuk mengangkat kita kembali ke posisi yang sepatutnya, ke takhta yang telah Dia sediakan untuk kita. Dengan kasih-Nya yang abadi, Dia akan memulihkan semangat kita, memperbaharui kekuatan kita, dan membimbing kita pulang. Janganlah putus asa, kerana Dia mahu kita kembali kepada-Nya dengan sepenuh hati.